saya nak share sikit info khas kepada yang datang ke Liverpool ni, sama ada melancong ke, belajar ke, hantar anak ke, ataupun yang datang nak tengok match. Kedai-kedai halal yang ada berdekatan dengan rumah komuniti kita dan juga harganya lebih murah berbanding dengan kawasan halal di bandar sana ataupun di Bull Street. Nama jalannya ialah Lodge Lane. Sini ada macam-macam kedai. Ada kedai runcit, kedai makan, restoran dan pelbagai lah. Cuma kedai restoran Malaysia je tak ada. Salah satunya yang kat depan kita ni. Kalau nak cari daging ke, ayam ke, apa-apa lah haiwan yang halal, boleh ke sini. Umrah Supermarket, banyak produk halal kat sini untuk masak. So inilah jalan dia, Lodge Lane. Boleh Google Lodge Lane. Sekejap lagi saya tunjuk apa lagi kedai yang ada kat sini. Jom. Ini salah satu kedai shawarma. Kalau nak cuba L8 shawarma, harga pun berpatutan dari 4 lebih, rasanya 4.5 ke 5 pound tu untuk satu shawarma tu. Kenyang setengah hari. Dan di sebelah dia, seberang dia ada kedai, kawasan kedai kontena ni. Ada banyak kedai-kedai, ada gerai-gerai yang menjual makanan halal. Kalau nak kondok ke, nasi biryani ke apa semua, ada kat area sini. Boleh cuba. Ni kat depan ni kedai Syam ni, kedai manisan. Kalau nak pemanis mulut, ni kebab lagi, Taj pun boleh beli. Kedai minimarket pun ada. Macam-macam ada di sini. Kalau nak sarapan pagi, boleh ke kedai ni, Coffee Lodge. Dibuka seawal jam 9 pagi. Ada karak chai, Alam Zugare. Pagi-pagi dia kedai ni lah antara yang terawal buka. Lepas tu kalau nak Kurdish style, ada ni sakun, ada grill ke, KO tu. Ni KO, ni grill pun okey, semua boleh makan. Kedai repair telefon pun ada, laundry pun ada. Dari sini kebanyakannya, majoritinya Muslim yang berniaga. Pada peminat nasi Arab, Lam Mandi, Syekhan Mandi,